Bagi yang berminat untuk belajar formula kiraan keuntungan simpanan emas dengan lebih mendalam, boleh tonton video ini sampai habis dan save untuk rujukan anda. Keuntungan emas sama dengan harga jual emas tolak harga beli emas. Kita ambil contoh gold bar 20 gram yang dibeli pada tahun 2018 dengan harga RM3,562. Selepas 7 tahun, gold bar 20 gram ini boleh dijual pada harga RM8,506 selepas tolakan spread 8%. RM8,506 tolak RM3,562 sama dengan RM4,944. Untuk kiraan peratus keuntungan, keuntungan emas bahagi harga beli darab 100. Keuntungan emas RM4,944 bahagi harga beli RM3,562 darab 100 sama dengan 138.798% adalah keuntungan simpanan emas dalam masa 7 tahun. Bermakna untuk keuntungan setahun, 138.8% bahagi 7 sama dengan 19.8% setahun. Ini adalah keuntungan bersih hasil kiraan harga sebenar beli dan jual emas di Public Gold tanpa sebarang tolakan atau caj lain. Simpanan emas sangat sesuai untuk simpanan jangka panjang sekurang-kurangnya 2 tahun. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.